Kenapa kuih tiaw sup lebih baik daripada bihun sup untuk pesakit kencing manis? Ramai ingat bihun lebih sihat sebab nampak ringan. Tapi kalau tengok dari segi indeks glisemik GI, bihun sebenarnya lebih tinggi. Indeks glisemik ni ukuran secepat mana makanan naikkan gula dalam darah. Lagi tinggi GE, lagi cepat gula naik. Bihun dibuat dari tepung beras yang ada GE lebih tinggi berbanding kuih tiaw. Bila makan bihun, badan serap gula dengan lebih cepat dan ni boleh buat paras gula dalam darah melonjak naik dengan cepat. Bahaya untuk orang kencing manis. Kuih tiaw pula ada GI yang lebih rendah sebab teksturnya lebih padat dan kurang menyerap air. Jadi badan serap gula dengan lebih perlahan. Maksudnya, gula dalam darah naik lebih terkawal, tak mendadak macam bihun. Sebab tu kalau pesakit kencing manis nak makan sup, kuih tiaw lebih selamat daripada bihun. Tapi makanan bukan satu-satunya benda yang kena jaga. Kalau insulin dalam badan tak cukup atau tak berfungsi dengan baik, makan apa pun, gula tetap susah nak dikawal. Sebab tu kena ada sokongan dari herba yang boleh bantu stabilkan paras gula dalam darah. Dalam kajian Universiti Putra Malaysia, UPM, akar legi dikenali sebagai herba yang boleh bantu tingkatkan sensitiviti insulin dan kawal gula dalam darah secara semula jadi. Aku bukan nak menjual, tapi kalau ada cara yang boleh bantu kawal gula dengan lebih mudah, mesti ramai yang nak tahu kan? Sekarang, akar legi dah ada dalam bentuk kapsul aman, senang nak amalkan setiap hari. Dalam satu botol ada 30 biji untuk kegunaan sebulan. Dan kalau nak cuba dulu, boleh dapatkan set trial 10 biji dengan harga RM29. Cara makan pun mudah, cuma 1 atau 2 biji sehari lepas makan. Aku tak paksa, tapi kalau ada ikhtiar untuk kawal gula lebih baik, kenapa nak biarkan kencing manis makin teruk? Klik part 2 sekarang dan dapatkan kapsul aman sebelum terlambat.